tadi Sam tanya, better start dengan playbook dulu ke? Playbook dengan e-book. Jadi dua-dua boleh. E-book ni kalau you nak shortcut. You tak nak fikir lepas aktiviti ni nak buat apa, nak buat aktiviti apa ataupun kalau ibu rasa, betul ke fonik ni berkesan? Kalau ibu ada rasa macam itu betul ke fonik ni berkesan? Betul ke anak boleh baca? Betul ke mudah? Betul ke fun ajar fonik ni? Betul ke anak dapat dengan cepat? So you mula dengan ibu aktiviti. Jangan pergi dekat playbook. Beli ibu aktiviti dulu. Sebab you cuba, you akan rasa senang lah, betul lah anak boleh dapat. Senang lah aku nak ajar. Itulah perasaan yang ibu akan dapat. So bila you dah rasa seronok, you dah rasa guna fonik ni mudah nak ajar. You dah rasa guna fonik ni anak cepat dapat. Dan guna fonik ni dia fun, dia seronok. Lepas tu baru you pergi beli e-book activity. Kalau you ada rasa, you ada perasaan tak yakin fonik ni berkesan atau tak yakin dengan Cikgu Lin ni membongak aja. Kalau tak yakin dengan saya, you beli e-book activity. Harga dia pun murah je, RM24 untuk combo set 1 dan set 2. So you beli, you test, you try, you rasa seronok. You faham, mudah betul lah Cikgu Lin kata ajar guna fonik ni dia anak cepat dapat, nak ajar pun mudah, Cikgu Lin bagi arahan dalam ni senang. Dan you nak faham keseluruhan sistem fonik tu, you nak anak you dapat dengan lebih cepat, you pergi beli playbook Jom Fonik lepas tu.